Tu dia geng, selalu sangat orang minta aku review binocular. Dan kebetulan ada satu company ni, brand dia US Camel. Aku pun tak tahu jenama ni betul ke tak kan. Dia minta aku review, so aku harap korang puas hati lah dengan apa benda yang korang nak sangat ni. So dalam dia, bila kita buka, kita akan unbox dia dalam video ni. Alright, Assalamualaikum, selamat datang ke review sepintas bersama aku Badik dalam channel kami Kok Outdoor and Tactical. Hari ni kita akan review satu set binocular daripada US Camel. Yang ini ada beberapa tempat dia katakan 50-70. Aku pun tak biasa sangat dengan binocular punya spek, jadi aku tak boleh nak cakap apa. Tapi at least aku cuma boleh tunjukkan kat korang dia datang macam mana lah. So dia datang dengan satu bag macam ni. Kita buka kat dalam, kan dia ada bagi parts dan juga kain untuk ngelap. Tapi itu bukan point utama untuk kita buat review kali ni. Ni dia kan, korang nak sangat binocular kan? Nak sangat kan? Nah, ini dia. So dia nak pakai dia ni. Okay, dalam ni boleh dibuka belakang. Depan ni of course lah cap ni. Dan sebenarnya binocular ni dia agak straightforward lah. Nak review lebih-lebih pun tak ada apa sangat. Cumanya binocular ni macam biasa, bagi mereka yang tak tahulah, just in case, dia ada toggle dekat sebelah tengah ni. Ni untuk kita gerak-gerakkan apabila kita guna, di mana bila kita gerakkan, nampak tak bahagian belakang dia akan bergerak. So ni untuk kita makrokan penglihatan kita lah. Dan yang beza dia untuk model ni, yang sebelah kanan ni boleh adjust, belah kiri tak boleh. Belah kiri fix, belah kanan boleh adjust untuk kita sharpkan lagi penglihatan kita. Dalam review, aku rasa kalau aku cuba tunjuk kat korang pun tak boleh nak nampak apa sangat, sebab keadaan dekat dan juga terlalu gelap. Tapi aku dah try, dan aku mungkin bukan jenis orang yang terlalu faham kelebihan binocular ni nak pakainya kat mana. Sebab aku sebagai pendaki gunung, aku bukan budak-budak beding, jadi aku tak berapa nak relate. Cumanya aku boleh kata penglihatan agak jelas lah bila aku pakai dia ni. Bila aku cuba tengah hari tadi, nampak dia agak normal dan agak jelas, mungkin memuaskan dan cukup dekat lah untuk objek yang pada jarak 100 meter daripada bentuk dia sama-sama. Bila pakai bino, aku boleh nampak dia jelas. Cumanya masalah daripada aku, mungkin tangan aku jenis gigil tau. Bila aku pegang kan, rupanya ada satu micro vibration ke apa tak tahu, menyebabkan aku tak dapat nak fokus pada objek tu. Ataupun korang, kalau korang tahu macam mana sebenarnya nak review binocular, yang korang mungkin peminat kan, bolehlah korang letakkan dekat bahagian komen. Mungkin nanti aku akan buat review lagi sekali. Jangan lupa guys untuk tekan button like, dan of course share kan. Tapi janganlah sharekan dekat raja-raja bino kan, mau mati kena gelak aku. Aduh, ciao.